Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah match reaction aku berkenaan dengan game malam tadi yang early kick-off Nottingham Forest versus Chelsea untuk match week yang ke-8 dalam Premier League. Ada beberapa talking point yang aku nak sampaikan kat sini. Ada dalam tujuh talking point lah. Yang pertama, kita nampak pada separuh masa pertama kita memang agak sukar untuk menembusi gawang Nottingham Forest yang dikawal oleh Matt Sells lah. Aku tengok press conference post match press conference oleh Enzo Maresca. Dia sendiri mengaku bahawa sebenarnya dia bersedia untuk bermain dengan berhadapan dengan 4 defend, bukan 5. Jadi dia kata memang agak sukar lah kalau kita menggunakan João Pedro untuk berhadapan dengan 5 defense. Sebab kalau kita tengok sebelum ni kita berhadapan dengan pasukan yang menggunakan 5 at the back, kita menggunakan Liam Delap kan. Tapi disebabkan Liam Delap injured, memang Enzo Maresca mengaku yang João Pedro agak sukar lah untuk mendapatkan ruang untuk menjaringkan gol ataupun mencipta peluang lah pada separuh masa yang pertama. Okay, walaupun Enzo Maresca sekarang masa tu game tu digantung dan hanya tengok di executive box saja, Willy Caballero, bekas penjaga gol pasukan kita dulu, masih juga kekal mengamalkan ataupun implement gaya build up dari belakang, patient dan juga slowly untuk mendapatkan ruang semasa untuk menyerang. Dan ini sendiri kita nampak ada beberapa kesilapan sama ada daripada Malo Gusto ataupun daripada Romeo Lavia sendiri yang menyebabkan ada dalam lebih kurang 3 peluang yang diberikan. Awoni peluang yang pertama kalau tak silap aku, dan juga satu lagi yang aku ingat adalah itulah daripada Morgan Gibbs-White yang Romeo Lavia terlalu casual kan. Dia terlepas bola dan Gibbs-White melepaskan rembatan tapi terkena side netting lah. Bukan side netting, maksudnya tersasar lah, bukannya on target lah. Itu sebenarnya adalah satu perkara yang harus kita elakkan lah. Sebab apa? Sebab Chelsea dia memberikan masalah kepada diri mereka sendiri. Itu bagi aku satu pasukan yang sepatutnya mencabar kejuaraan Liga. Dia tidak boleh melakukan kesilapan macam tu. Dan hasil daripada bukan hasil lah, maksudnya dengan ketiadaan Cole Palmer, Andre Santos dan juga Pedro Neto, kita nampak dia menjadi outlet utama serangan. Dan juga bolehlah cakap Alejandro Garnacho ada juga memberikan larian-larian yang direct, tapi mungkin juga dia masih lagi cuba untuk menyesuaikan dirilah dengan taktikal Enzo Maresca kan. Walaupun 0-0 separuh masa pertama, apa yang kita nampak adalah selepas beberapa kesilapan awal yang dilakukan oleh defense kita tu, kita dah mula settle down lah. Dan itulah dia, pada first half tu kita nampak memang agak sukar lah Chelsea untuk melepaskan ataupun mendapatkan gol, kerana Nottingham Forest dengan begitu berdisiplin bertahan dan execute game plan yang dirancang oleh Postecoglou sendiri. Okay, jadi poin yang kedua adalah untuk gol pembuka daripada Josh Chempong sendiri, iaitu pada minit ke-49. Ini adalah satu gol yang penting bagi dia sebab ini adalah gol pertama untuk dia dalam pasukan senior Chelsea lah. Apa yang lebih membanggakan adalah dia sebenarnya datang daripada kita punya academy player tau. Walaupun kita tahu kita ada Reece James sebagai captain, juga daripada Cobham academy player. Kita ada Levi Colwill yang juga datang daripada academy player kita. Kita ada Trevor Chalobah juga yang datang daripada academy player kita. Ini menunjukkan yang bahawa hasil daripada pembangunan yang dirancang selama ni daripada era Roman Abramovich bawa ke era Todd Boehly sendiri, academy player memainkan peranan penting lah untuk menghasilkan bakat-bakat baru yang boleh digunakan untuk pasukan senior kita. Gol Chempong tu datang hasil daripada cross Pedro Neto daripada sebelah kiri, dan kita nampak Chempong sebenarnya ada free header lah, melakukan free header, dan bola tu tepat masuk lah ke gawang pasukan Nottingham Forest, dan itu adalah gol pembukaan yang membangkitkan semangat pasukan kita dan juga satu wake up call lah kepada Forest sebenarnya. Mereka perlu bermain dengan lebih adventurous untuk menyerang, dan apabila Forest menyerang, kita ada peluang untuk ruang lebih terbuka lah
untuk kita menyerang. Dan hasil daripada 3 substitution yang dilakukan oleh Enzo Maresca semasa bermulanya separuh masa yang kedua tu, iaitu Mark Guehi, Jamie Gittens dan juga siapa seorang lagi aku tak ingat. Caicedo dibawa masuk. Kita nampak ada stability lah dekat situ. Dan itu berbaloi lah bagi aku. Kita nampak lah sebenarnya Chelsea ni sebenarnya dia mula percaya lah. Bukan mula percaya, maksudnya mula percaya dengan kita punya academy player yang selain daripada Levi Colwill dan juga Reece James tu. Aku harap Josh Achampong ni apabila ada pemain-pemain yang datang, maksudnya Fofana, Badiashile, Levi Colwill sendiri, bila mereka ni semua dah fit, Josh Achampong ni masih lagi boleh untuk mencabar kesebelasan utama yang dalam pasukan Enzo Maresca. Sebab kita ada banyak game kan. Okay. Jadi poin yang ketiga adalah Pedro Neto. Pedro Neto bagi aku satu creativity, satu creative player yang mempunyai mazy run, mempunyai dribbling yang bagus. Sebab apa, kita nampak selain daripada assist, beberapa gol selepas dia assist, berapa minit selepas dia assist gol yang pertama untuk Josh Achampong tu, kita nampak Neto sendiri menjaringkan gol melalui sepakan percuma. Bola tu ditolak sikit oleh Reece James dan juga Pedro Neto menyudahkan gol, menyudahkan sepakan percuma itulah untuk memberi gol yang kedua lah untuk pasukan kita. Walaupun Matt Sells dah dapat tepis sikit bola tu, tapi bola tu tetap masuk ke dalam lah akibat daripada kelajuan bola tu datang kan. Sebenarnya gol tu sendiri dah menunjukkan bahawa Pedro Neto ni dia dah nail down tau dia punya position sebagai right wing untuk Enzo Maresca dalam kesebelasan utama dia, kerana satu assist dan satu gol selepas international break, yang pada mulanya Enzo Maresca kata Neto ni antara yang doubtful lah, maksudnya 50-50 sama ada dia fit ataupun tidak, tapi berjaya untuk menjaringkan satu gol dan memberikan satu assist kepada pasukan kita lah. Maksudnya Neto malam semalam juga memainkan peranan yang penting lah untuk kita. Dan yang keempat, poin yang keempat adalah Reece James sendiri, setiap kali dia masih lagi membuktikan bahawa dia sebenarnya adalah seorang right back yang paling baik dalam liga sekarang untuk Premier League. Ini aku punya claim. Reece James adalah right back paling terbaik, the best right back in the Premier League right now. Dia dalam kotak penalti, hasil daripada corner yang diambil oleh Estavao tu, dia bola tu ditepis ke tak silap aku, dan bola tu jatuh betul-betul di hadapan Reece James, dan dia tanpa menunggu dengan panjang ataupun menunggu lebih, dia terus melepaskan rembatan kaki kanan dia, masuk bola tu tepat ke dalam gol Matt Sells, iaitu di tengah-tengah gawang lah. Dan kita nampak James sebenarnya dah semakin fit, dan juga apabila dia berada di dalam padang, dia dapat memainkan peranan dia sebagai seorang kapten yang berpengaruh lah untuk memimpin anak-anak buah dia. Bukan sekadar memimpin di dalam dressing room ataupun semasa training session, tapi juga semasa dalam match, in-game management dia. Itu yang kita nak tengok lah Reece James ni. Dan poin yang kelima, kita masih lagi dibelenggu dengan red card. Ini yang aku ada buat poll kan masa semalam, masa aku live tu. Soalan aku yang pertama adalah, adakah Chelsea akan mengutip kad merah pada malam ni? Dan ada dalam 8 ataupun 9, kata silap aku 8 kot responden yang mengatakan tak ada. Tapi maksudnya semua responden tu salah lah tanggapan dia orang. Apa yang aku tengok, Enzo Maresca kata kita sebenarnya harus mengekalkan clean sheet tu. Ya, aku faham, dan dia nampak Malo Gusto tu bersungguh-sungguh lah untuk mengekalkan clean sheet tu. Tapi dia sendiri cakap, Enzo Maresca sendiri cakap yang Malo Gusto sebenarnya boleh buat lebih baik daripada apa yang dia buat lah. Sebab dia dah tahu dia dah kena kad kuning. Aku tak nak komen banyak lah pasal Malo Gusto, dan aku harap apabila dia tidak bermain lagi untuk musim pada perlawanan yang seterusnya, Enzo Maresca nampak lah minda dia tu terbuka sikit untuk meletak pemain yang tepat dekat posisi. Sebab apa? Malo Gusto sebagai attacking midfielder ataupun advanced midfielder ni bukanlah satu perkara yang baik untuk pasukan kita sebenarnya. Meletakkan pemain yang tidak berada di tempat sepatutnya adalah satu perkara yang bagi aku tidak sihat lah. Aku harap Buonanotte lah boleh diberi peluang untuk beraksi sebagai player di dalam
number 10 role, ataupun mungkin Mark Gu boleh start untuk letak João Pedro sebagai number 10, sebab kita nampak lepas ada Mark Gu di hadapan, João Pedro lebih banyak involve lah dalam bola kan, mengutip bola, membuat antaran. Itulah yang kita harapkan untuk João Pedro, walaupun dia tidak boleh menjaringkan gol, tapi sekurang-kurangnya dia dapat mencipta ruang ataupun mencipta peluang dan juga assist lah kepada teammate dia. Dan yang terakhir, yang poin yang keenam adalah kesan utama selepas perlawanan. Kita tahu Postecoglou dipecat oleh Marinakis. Kita nampak dalam kamera yang live feed ataupun kamera feed daripada stadium City Ground, tempat Marinakis tu kita nampak lah dekat situ kan, ada kerusi dia kan. Kalau setiap kali dia datang game, dia akan duduk dekat situ. Tak silap aku 50 minit pertama, 50 ke 60 minit pertama dia ada kat situ. Lepas dah Chelsea dapat 2 gol, bila kamera zoom balik kat situ dah tak ada dah dia. Maksudnya dia dah dekat situ, dia dah mungkin dia dah buat keputusan lah dekat situ yang dia nak pecat Postecoglou. Bagi aku sebenarnya Marinakis ni terlalu impulsif lah dia punya decision dia. Sebab hanya 39 hari kalau tak silap aku, dan hanya 5 game Postecoglou dah dipecat. Bukannya Forest tak mencipta peluang langsung, bukannya Forest tidak mempunyai movement ataupun peluang-peluang yang boleh untuk menjadikan gol, tapi penyudah itu yang tak ada. Maksudnya apa? Filosofi yang cuba diterapkan oleh Postecoglou tu sendiri sebenarnya dah slowly semakin boleh dibaca lah untuk pemain implement di atas padang. Tapi dengan memecat coach lagi, akan dibawa coach baru masuk, yang aku nampak banyak kabar angin bertiup kencang mengatakan Sean Dyche akan menggantikan dia, dan juga ada aku baca Roberto Mancini lah datang balik semula ke EPL. Agak-agaknya coach-coach yang akan dibawa masuk ni memang dia orang dah tahu sebenarnya dia orang berjalan di atas satu jambatan yang sangat rapuh lah. Bila keputusan tidak menyebelahi diri dia ataupun pasukan Nottingham Forest sendiri, risiko untuk dipecat tu sangat tinggi. 5 game, 6 game terus pecat. 5 game, 6 game terus pecat. Apakah ini satu satu budaya yang sihat dalam Premier League? Kita tahu sebenarnya Chelsea pun banyak memecat coach dalam sejarah kan. Tapi bukanlah sekadar 5 game ataupun tak sampai 2 bulan dah terus kena pecat. Jadi itulah dia daripada aku untuk match reaction aku berkenaan dengan kemenangan selesa dan juga satu clean sheet, 3 point, 3 goals, gol daripada Achampong, gol daripada Reece James, dan juga tiada sebarang kecederaan. Cuma masih lagi ada dalam kad merah, masih lagi ada dalam pasukan. Dan aku rasa cukuplah setakat ini. Nanti kita akan berjumpa lagi mungkin juga di dalam watch along ataupun konten-konten yang akan datang. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada korang, dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, tolonglah subscribe channel aku, sebab aku target untuk dapatkan 2,000 subscribers sebelum habis atau sebelum sampai hujung tahun ni. Dan aku harap sekarang ni aku ada lebih kurang dalam 1,800 lebih dah subscribers. Hanya perlukan lebih kurang dalam 100 lebih lagi. Tolonglah subscribe untuk support aku supaya aku ada lebih lagi motivasi untuk membuat konten-konten yang lebih baik di masa akan datang. Sekian sajalah daripada aku. Aku Zonan dan aku signing out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.